saya bagi tahu mak dia masuk ICU sebab jangkitan kuman pada paru-paru dan ditidurkan dan bergantung kepada mesin pernafasan. Jadi doktor nak suruh buat prosedur leher untuk nak bantu dia. Tapi masalahnya family member tak bagi consent untuk buat prosedur ni. Okey, tengok video ni sampai habis. Inilah prosedur yang doktor nak buat, iaitu memasukkan tracheostomy. Tiub tracheostomy untuk bypass pernafasan daripada mulut. Ini adalah keadaan apabila pesakit ditidurkan dan akan masuk endotracheal intubation. Maknanya tiub daripada mulut pergi ke trachea dan jadi mesin akan pumpkan oksigen terus pergi ke paru-paru. Masalahnya setelah ubat semua diberi, antibiotik dah diberi, ubat tidur pun ditarik keluar dan diberhentikan. Kita nak supaya pesakit pulih balik, pesakit sedar balik dan akan dihantar ke ward. Tapi masalahnya proses menjadi perlahan sebab dia lambat nak bangun, lambat sedar. Dah buat CT scan tapi CT scan normal, tak ada macam stroke ke apa semua, tak ada. Jadi kalau katakan kita off machine ventilator ni, memang dia susahlah pergi ke ward dengan tiub ada dalam mulut sampai ke paru-paru semua tu. Nak cakap pun tak boleh, nak menelan, nak makan semua tak boleh. Kita ada rasa macam benda asing dekat dalam tekak, dalam mulut. Itulah sebabnya doktor nak buat tracheostomy supaya pesakit dapat senang bernafas dan dapat dipindahkan ke luar daripada ICU. Tiub tu tujuannya adalah untuk pernafasan. Tapi family member tak setuju nak buat prosedur tracheostomy tu sebab takut tak boleh bercakap. Okey, tuan-tuan fikir, yang mana lagi penting? Boleh bercakap ke atau boleh bernafas? Mestilah kena boleh bernafas. Mestilah bila bernafas untuk meneruskan kehidupan, barulah dia boleh bercakap. Kalau tak boleh nak bernafas, tak boleh nak meneruskan kehidupan, macam mana dia nak bercakap? Jangan risau. Bila dia pulih nanti, boleh weaning off semua, tiub semua, boleh bercakap semula. Kita tengok ni, apakah indication untuk tracheostomy macam dalam kes ni, iaitu prolonged intubation. Maknanya tiub masuk ke mulut dan sambungkan ke mesin. Jadi tracheostomy ni tujuannya untuk reduce anatomical dead space. Maknanya yang kita bernafas melalui tiub tu daripada mulut pergi ke trachea dan pergi ke paru-paru, dia panjang. Jadi bila letak tracheostomy, dia macam bypass, jadi senang bernafas. Anatomical dead space ni hilang. Dan mechanical ventilator yang mesin tu nanti kita boleh cabut, dia boleh bernafas direct melalui tracheostomy tu. Dan nanti tiub dekat mulut tu dah tak ada, jadi dia boleh makan, boleh bergerak mulut dia dan nanti dia boleh bercakap dengan elok. Lagi satu kan, keluarga dia tu mengalami jangkitan paru-paru, jadi boleh buat pulmonary toilet direct, boleh buat suction berkali-kali, buat fizio, jadi kuman apa semua, secretion semua boleh disedut keluar. Jadi dia akan cepat sembuh. Tapi kalau tak buat tracheostomy tu, tiub dekat mulut, maknanya dia kena duduk ICU lah, lama duduk dekat ICU. Sedangkan tiub tu tak boleh lama-lama dekat tekak. Biasanya tak boleh lebih daripada 1 minggu sebab nanti dia akan merosakkan, jadi scarring dekat dia punya tekak. Dan kalau duduk lama dekat ICU bed ni sangat penting sebab ramai lagi orang yang nak masuk ke ICU. Jadi saya nasihatkan, eloklah buat tracheostomy seperti yang dicadangkan oleh doktor pakar. Okey, harap maklum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.